Okay geng, untuk video kali ni aku nak tunjuk kat korang kita punya function untuk charging case ni dengan ring dah dipasang dengan device. Okay, so ni looks dia lah bila korang dah pasang device tu pada ring yang korang pilih. Macam yang saya pilih size tengah-tengah yang sederhana. Okay, so ni bila dah di on lah, nampak ada jam situ. And bila korang tekan sambil berselawat, sambil berzikir, nampak lah. Okay, dah 12, dah 13. Okay, so bila korang nak charge, just buka je. Okay, dan letakkan ring korang dekat dalam. Alright, and korang akan dapat ada logo bateri, maksudnya dia tengah charge lah tu. Okay, boleh nampak Alright, so kalau korang nak dapatkan ZK Ring Juke 3 daripada iKibla, boleh tekan back di bawah.